nak kena bagi panduan tu ni. At least naik 3,000 ke 8,000 panduan. Ni 6,000 10 bulan, hari kita tinggal 6 bulan ni. Petition Dah hampir dapat increment gaji hang 3,000. Makan ni. Kita nak macam tu lah je. Kita tak mau je yang asal boleh hidup lah. asal boleh hidup. Kita pastikan tahun ni kita berubah. Semua orang kita berubah. Kita nak pergi event, kita ada duit. Kita nak buat apa, kita ada duit. Bini kita nak makan apa, kita ada duit. Mak kita nak makan apa, kita ada duit. Kita nak macam tu. Bukan apa, tapi kalau tak cukup, cakap tak apa, tak cukup, bulan depan dapat komisi kita bagi. So kita pastikan lah, tapi kena ingat lah, tu lah satu benda yang aku belajar lah, walaupun banyak duit 30% kena simpan untuk bisnes. Tu lah, hang 10,000 kau, hang 15,000 kau, hang 20,000 kau, hang 30,000 kau, hang 50,000 kau sebulan, 30% masuk dalam akaun bisnes. Kalau 3,000. Kalau tidak, Kalau tidak 3,900. kalau tidak 900. 900. kalau tidak 10,000 tak cukup, 20,000 tak cukup, 30,000 tak cukup, 50,000 pun tak cukup. Tentu kalau buat saving untuk bank kedua. Dia sepatutnya kalau kita dah ada duit banyak, kita kena buka satu bisnes account, register SSM, lepas tu masukkan duit dalam tu bisnes account. Sebab tu sebab aku dah nampak sendiri dah. Walaupun leader gaji dah 30,000 sebulan, tapi masih lagi struggle. Sebab tu lah, apa tu kita tengok, hang kaya lah, tapi duit tak cukup lagi. Hang gaji 15,000 sebulan lah, tak logik lah gaji apa tak cukup. Sebab apa, benda yang basic tu dia tak ada nak buat 30% daripada gaji tu. Sebab aku dah nampak banyak lah. Simpan dekat tu lah, simpan dekat apa? Tak, tapi ya, kau nak buka tabung MAD kau, nak buat KMB kau, Ataupun buat hasil kau. bukan ni tak buat tambah haji lah. Boleh je. Yang penting kalau kita nak guna untuk bisnes, contohnya lah, selalunya duit 30% tu kita guna untuk bisnes balik. Kita nak pergi travel ke, nak pergi team building ke, nak pergi event apa ke, kita guna daripada 30% tu lah. Klien ke, beli diary ke apa, dari 30% tu lah. Dan lagi 70% tu kita guna untuk kehidupan kita. Tu je. Bila kita dah ada benda tu, tapi setakat ni mungkin kita masih struggle, kita tak ada lagi duit lebih. So ingatlah, lepas dah settle kita punya komitmen, kita jangan tambah komitmen lagi. Kita belanjak untuk simpan 30% dulu. Lepas tu baru kita belanjak tambah komitmen. Kalau tak, kita akan struggle. Percayalah cakap aku. Yang penting simpanan tu lah. Ya, mesti simpanan dulu. 30% tu. Okey. Sebab benda tu lah aku dulu nampak. Ejen kau, manager kau, gaji 3,000 tak cukup duit kau. Okay. Yang penting simpanan lah. 30% tu dah simpan. Jadi, hang lagi baru start jadi ejen. Komitmen hang tak tinggi lagi. Kan? So, start dah dapat komisen 30% hang simpan. So, hang nak bagi tak mahal kau, nak buat taruh haji kau, Aku buat tambah haji. nak buat ASB kau. Aku buat tambah haji. Pastikan hang dapat komisen dia, hang start daripada ni. Hang katalah hang dapat 10,000 TPC, hang akan dapat RM1,300. Pastikan 30% tu hang masuk dalam haji. RM1,300. RM1,300. Sampai 300 ha. Kalau Kali 30%. 30%. Saya dah tolongan. 390 pastikan hang masuk. Patut tu ya. 400 kau masuk. Kalau tabung haji ada, tapi aku catat kalau nak copot dengan duit lain. Ada. Kalau setelah tabung haji ada duit untuk kahwin ke apa semua kan. Hang duit catat kat mana kat buku ni kan. Okey. Bulan ni 390 masuk. Tu ni duit bisnes. Anak guna katalah anak kahwin ke apa. Katalah time tu dah ada 10,000. Nak kena tolak betul duit bisnes time tu ada 2,000. Untuk 2,000 hang boleh guna 8,000 je untuk nak kahwin. Hanya ambil duit bisnes. So hang tak terlambat sebab hang baru join, hang dah boleh start dah bulan ni. Okay, so activity pula. Activity.